Kalau bukan sebab ada member recommend makan dekat laman Salai Congkau, saya tak mungkin jejak kaki di sini. Sini bukan sahaja jual masakan lemak Salai, ada juga sup gearbox, nasi kerabu pun ada. Kedai ni ada kat tengah-tengah Rembau dan Tampin. Lebih kurang 10 minit dari Rembau dan 10 minit dari Tampin. Confirm nampak tepi jalan. Parking pun banyak, jangan risau. Isteri owner kedai orang Terengganu. Itulah sebab sini ada jual nasi kerabu. Yang saya pesan ni nasi kerabu ayam bakar. Harga baru RM11. Satu set dengan solo lada, keropok ikan dan telur masin. Sangat berbaloi. Nak add on lemak bakar, daging bakar, kambing bakar, semua ada. Minuman percuma ada disediakan. Hari ni saya dapat kopi O ais dan bubur kacang. Masakan lemak sini cukup pekat dan tak terlalu pedas. Ngam dengan saya. Daging dia lembut, siput sedup penuh semangkuk. Puas sangat baru RM10. Lamb shank dia lembu gila weh. Saya gigit sikit je isi daging dah tercabut. Rendang daging ni special sebab ada sayur maman. Saya tak pernah makan lagi dekat tempat lain sebelum ni. Dengan orang cerita Negeri Sembilan je ada rendang sayur maman. Saya suka sup gearbox sini. Daging dia lembut tak kenyal. Sup cukup rasa rempah, sedap hirup. Untuk nasi kerabu, solo lada dia bukan yang terpaling besar tapi memang rasa sedap. Ayam bakar dia lembut, rasa boleh cair dalam mulut. Sini dia bagi dua jenis sambal dan budu. Bila mix semua dengan nasi memang jadi. Lemak bakar dia literally cair dalam mulut. Saya tak perlu kunyah pun. Kambing bakar dia cukup juicy dan sos dia sangat ngam. Untuk daging bakar, saya rasa macam kering sikit lah untuk saya. Tapi rasa dia memang cukup je. Untuk datang sini, Waze je laman Salai Congkau. Kalau dari KL, lebih kurang 1.5 jam ke 2 jam lah tengok trafik. Kalau dari Rembau, lebih kurang 10 minit je.